Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini kisah ni disampaikan oleh Dek E dan katanya cerita ni tentang satu pengalaman misteri yang berlaku kepada ahli keluarga dia sendiri masa diorang tersesat ikut jalan sunyi yang orang panggil jalan sumpitan. Jadi, kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Jalan sumpitan ni bang, memang terkenal sebagai antara laluan yang paling sunyi sangat dekat Malaysia. Nak pula kalau lalu situ waktu malam. Kalau ikut laluan ni bang, peluang kita nak berselisih dengan kereta lain pun memang sangat-sangat nipis lah. Orang kata kan, 0.001% pun belum tentu lagi boleh jumpa kereta lain. So, cerita yang saya nak sampaikan ni lah cerita dia macam ni tau. Malam tu, mak saudara saya 3 orang, opah saya, pak saudara saya dan pak saudara saya ni satu-satunya lelaki yang ada dalam kereta tu. Diorang ni baru balik daripada Kelantan sebab ada konvo mak saudara saya. Dan lepas dah habis majlis, diorang ni terus gerak lah nak balik ke Taiping malam tu juga tau. Tengah-tengah malam, tiba-tiba je opah saya call mak saya tau. Dan daripada suara opah tu memang nampak sangat lah yang opah tu tengah takut. Masa tu kan, kita ni mak ceritalah kan, opah cerita pada mak, kata dia langsung waktu tu tak nampak kereta lain sepanjang diorang lalu jalan sumpitan tu. Tapi masa tu mak saya pun tak boleh nak buat apa. Mak saya kat rumah kan. Jadi esoknya tu bila opah sampai, barulah opah buka cerita apa yang jadi malam tadi tu. Kata opah saya bang, masa diorang nak balik tu, awalnya diorang memang niat nak ikut highway pun. Tapi entah macam mana pak saudara saya ni boleh tersalah jalan, termasuk pula ke jalan sumpitan. Mungkin pak saudara saya tu dia tak tahu agaknya sejarah dengan kisah-kisah seram kat tempat tu. So, dalam perjalanan tu bang, satu-satunya kereta yang diorang nampak dah jumpa, ada kereta kan. Jadi diorang terus follow lah kereta tu daripada belakang. Konon-kononnya nak rasa lebih selamat lah sebab berteman kan. Dan kereta tu pula jalan terus masuk jalan sumpitan. Jadi diorang pun ikut jugalah sebab nak follow punya pasal, nak berteman punya pasal kan. Dan sepanjang jalan tu bang, memang gelap gelita tau. Hutan kiri kanan. Dan semua dalam kereta masa tu dah senyap aja. Tak ada siapa pun berani cakap apa-apa. Tapi yang seramnya bang, tak lama lepas tu ada benda pelik jadi tau. Okay, korang bayangkan kereta depan yang diorang follow, yang diorang ikut daripada tadi tu, sekejap perlahan, sekejap laju, sekejap perlahan, sekejap laju kan. Jadi pak saudara saya kata, kereta depan ni main-main ke apa, sengaja nak cari pasal ke apa kan. Dia panas hati lah. Jadi pak saudara saya pun drop gear nak potong kan. Lepas tu dia potong dah potong. Bila dah potong tu, dah ke depan sikit, kereta tadi yang pak saudara saya potong tu, dia boleh potong balik tau. Lepas tu dia buat lagi, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan, kejap laju. Dia macam main-main pula tau. Mula-mula bawa slow kan. Lepas tu bila orang potong, dia potong balik. Lepas tu dia buat lagi perangai macam tu. Terus pakcik saya ni main lampu tinggi. Dia kasih lampu tinggi, buka high beam kan. Tiba-tiba kereta tu dia masuk dalam satu lorong kecil.
Jadi masa ni kan pak saudara saya follow juga, tetap lagi follow. Pak saudara saya pun masuk ikut sekali kan. Tapi sebaik saja kereta kita orang ni masuk ikut jalan kecil tu, kereta tadi tu terus hilang tau. Langsung tak nampak bayang bang. Dekat situlah semua orang dalam kereta ni dah mula rasa tak sedap hati. Korang bayangkanlah, tengah-tengah malam, sunyi, tengah-tengah hutan tu, dan jalan yang diorang masuk tu, kiri kanan ada bangunan tau. Tapi semua bangunan tu sunyi, tak ada orang langsung. Dan ada yang kata makcik-makcik saya ada yang kata diorang nampak hospital lah, ada yang kata nampak masjid lah. Dan secara tiba-tiba tiga mak saudara saya ni jadi tak tentu arah. Seorang jadi lapar sangat bang, dan seorang lagi tu sakit perut, dan yang seorang lagi tu pula nak terkencing sangat-sangat. Tapi masa ni bang, memang opah tak kasih lah nak berhenti kan. Opah suruh teruskan je jalan tu. Dan dia kata korang tahanlah dulu kan, tengoklah kita kat mana ni. Walaupun apa jadi opah kata, jangan berhenti, jangan turun kereta. Jadi pakcik saudara saya pun teruslah bawa memandu kan. Dan masing-masing ni pelik ni, tepi kiri kanan jalan ni banyak bangunan tau, padahal dekat hutan tu. Jalan. Lepas keluar je daripada lorong tu, elok je bang semua orang. Dah tak ada dah rasa nak ketandas lah, sakit perut ke lapar ke apa, tak ada. Mak saudara saya tadi yang beria sangat sakit perut lapar pun kan, dah terus senyap, dah tak rasa apa pun bang. Dan masa tu barulah diorang perasan yang semua perasaan tadi tu jadi tiba-tiba hilang pun tiba-tiba je. Dan lepas tu masa kereta nak naik bukit dekat jalan sumpitan tu, tiba-tiba kereta tu rasa berat sangat bang. Pakcik saya dah tekan minyak sehabis, dah tekan minyak berdiri dah kata dia, tapi tetap rasa macam tak nak bergerak kereta tau. Macam ada benda tarik daripada belakang. Ini kata pakcik saya lah. Dan pakcik saya ni mulalah kan terkumat kamit, baca apa yang diingatkan, apa yang dia terlintas semua dia baca. Dan opah saya pun mulalah pasang surah-surah dekat radio. Nasib baiklah masa diorang tu lalu dekat tempat yang macam tu tak ada nampak apa-apa bang. Cuma gangguan-gangguan halus yang betul-betul buatkan semua orang dalam kereta tu kecut perut. Sampai je rumah bang, bila cerita balik apa yang jadi, barulah diorang sedar tempat yang diorang nampak malam tu lah hospital, masjid dan bangunan-bangunan tu semua sebenarnya tak pernah wujud pun. Tak pernah ada hospital nama Hospital Sumpitan dalam Malaysia kan. Dan yang lagi menyeramkan, kereta yang diorang follow daripada awal tu kan, betul ke memang ada kereta kat situ? Wallahualam. Dan itulah kisah yang pertama ni. Jadi dia punya nasihat dia lah kalau ada sesiapa yang nak lalu jalan Sumpitan waktu malam, fikirlah dulu, fikir masak-masak. Sebab ikut kata orang tempatan, tempat tu memang jadi tempat orang buang benda-benda yang tak elok. Malah ada juga kes mayat dibuang kat situ sebab sunyi sangat tempat tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasakan dengan kisah ni? Siapa pernah lalu dekat jalan Sumpitan ni? Abang KSM rasa macam pernah lalu, rasa macam tak tahulah kan dekat mana jalannya tu. Siapa tahu nanti boleh komen-komen sikit. Dan pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah seram, kisah misteri, kisah menarik, mohon sharekan pada abang nanti abang akan bacakan dekat sini. Okey, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang kedua. Okey, untuk cerita yang kedua pula ya.
Cerita yang kali ni, yang kedua ni, disampaikan oleh Eril Hassan. Dan katanya, cerita ni tentang seorang ibu tunggal yang duduk bersama keluarga dekat Sembawang. Sembawang tu dekat Singapura agaknya kan. Okey, cerita dia macam ni tau. Satu malam, dia terdengar bunyi dekat atas katil anak dia. Tapi anak dia tu, masa tu sebenarnya belum balik rumah lagi. Korang nak tahu tak cerita dia macam mana? Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Saya masih ingat lagi kejadian ni sampai sekarang bang. Dan sejak malam tu, saya memang dah tak berani nak tidur seorang-seorang dalam bilik. Dan cerita dia macam ni tau bang. Saya ni seorang ibu tunggal. Saya tinggal dengan ibu, saya tinggal dengan ayah, dengan adik lelaki saya dengan isteri dia dekat rumah kami dekat Sembawang. Dan saya bang, saya tidur satu bilik dengan anak perempuan saya Kira. Dan katil kami ni pula yang jenis 2 tingkat, yang jenis double decker tu senang kata kan. Dan saya tidur dekat bawah, Kira anak saya ni pula tidur dekat kantil yang tingkat atas tu. Biasanya bang, Kira anak saya ni dia balik kerja paling lewat pun pukul 11.30 malam, pukul 12 malam lah macam tu kan. Dan selalunya kalau dia balik lambat, dia mesti akan hantar mesej dekat saya. Paling tidak pun kalau tak hantar mesej, dia akan call lah. Sekurang-kurangnya dia akan inform tau. Dan kalau kadang-kadang tu dia kena buat OT, dia mesti akan beritahu lebih awal pada saya. Dan pada malam kejadian tu bang, hari Jumaat tau bang, hari Jumaat masa tu saya balik kerja sekitar pukul 7 malam lah gitu kan. Lepas dah mandi, dah solat maghrib, solat isyak, makan sikit-sikit. Lepas tu saya lepak lah sekejap, borak dengan mak, dengan ayah kan. Dan lepas tu saya pun terus masuk bilik dan terus tertidur. Yelah penat bang balik kerja kan. Dalam pukul 12 suku malam tu, tiba-tiba saya terjaga. Sebab saya dengar bunyi daripada katil atas tau. Kira ni dah balik ke apa? Dan masa tu bang, saya ni mati-mati ingatkan anak saya tu dah balik. Tapi yang peliknya, selalunya bang, kalau dia dah balik, wayar charger telefon dia tu, dia akan jatuh dekat sebelah saya tau. Tapi malam tu saya fikir, tak nampak pula wayar tu. Dan dalam keadaan saya ni baru bangun tidur kan, mamai-mamai, kepala tu macam blur-blur lagi, mata pun macam tak apa nampak sangat. Saya tiba-tiba terhidu satu bau yang memang saya kenal sangat tau. Bau pacai bang, bau pacai. Dan bau serbuk cendana yang biasa kita tabur-taburkan dekat kain kafan mayat tu kan. Itulah yang malam tu saya bau bang. Dan saya dah, apa benda pula ni kan. Hati saya ni dah memang mula rasa tak sedap dah. Saya terus ambil telefon, saya nak tengok jam sebenarnya. Dan masa itulah saya nampak mesej daripada Kira masuk. Dan dalam tu dia beritahu, katanya malam ni dia balik lambat, masih lagi dekat tempat kerja dan dia kena buat kerja lebih masa. Dan dia kata paling cepat pun dia akan sampai rumah pukul 2 pagi. Jadi dalam saya, kalau dia dekat tempat kerja kan, siapa yang ada dekat katil atas tu tadi kan? Dalam kepala saya ni dah penuh lah. Apa benda ni kan? Dah seram pun ada, takut pun ada tau bang masa tu. Nak lari, memang nak lari. Tapi takut pula. Nak tidur balik, lagilah takut kan. Sebab bau pacai tadi tu masih kuat. Dan tiba-tiba saya dengar satu lagi bunyi bang. Kali ni bang, bunyi dia macam bunyi orang mengerang.
Saya tak cerita banyak dah. Saya terus bangun slow-slow je bang. Saya ambil bantal, ambil telefon, saya terus jalan tau. Jalan pergi dekat pintu tu. Dan entah kenapa bang, masa tu saya tak terus lari. Saya jalan perlahan je. Mungkin sebab saya dah terlalu takut sangat agaknya kan. Sampai depan pintu, tak tahulah bang Kenapalah saya ni gatal sangat. Saya boleh pusing, toleh kepala tengok dekat katil. Dan masa itulah saya nampak satu susuk tubuh terbaring atas katil. Dan badan dia ni dibalut dengan kain putih macam mayat tu. Dan benda tu relax je terbaring atas katil anak saya tau. Saya terus lari keluar. Saya kejutkan mak, kejutkan ayah saya dan beritahu kat dia orang. Dan terus kita orang satu keluarga ni meremang-remang bang malam tu. Tapi malam tu tak ada sesiapa pun yang berani pergi cek, pergi tengok masuk dalam bilik tu tau. Bila esoknya tu dah pagi, dah orang kata matahari dah keluar, barulah kita orang berani masuk bilik nak cek. Tapi bila cek, memanglah macam biasalah bang, tak ada apa-apa pun dalam tu. Dan sejak daripada malam tu, saya dah tak benarkan anak saya Kira ni kerja lebih masa. Tak ada. No way. Kau jangan balik lewat. Kata dia macam tu lah Dan kalau dia belum balik, saya akan tidur dulu dekat bilik mak. Itulah dia kisah kita yang kedua ni ya. Kadang-kadang benda yang kita anggap macam alah, biasalah tu, tak ada apa-apa lah kan, boleh bertukar jadi satu pengalaman yang kita takkan lupakan seumur hidup. Jadi bila jadi benda-benda macam ni, jangan pandang ringan tau. Bila dalam hati tu dah terasa macam apa hal pula kan, rasa macam tak sedap semacam je. Bila dah rasa tak sedap tu, percayalah ada sebabnya tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah seram yang kedua ni? Siapa kat sini yang tidur dekat katil double decker? Pergi cek balik, tengok kat atas tu ada orang ke tak ada orang kan? Tak pasal-pasal je kan? Okeylah, tak ada apa-apa, itu gurau-gurau je. Okey, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Untuk cerita yang ketiga ni pula ya. Cerita kali ni disampaikan oleh seorang pengawal keselamatan bernama Hanafi. Dan cerita ni berlaku semasa dia tengah bertugas waktu malam dekat kawasan yang paling sunyi dalam hospital. Kat mana tu? Dekat rumah mayat lah. Mana lagi kan? Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Hanafi ni, dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan dekat hospital daerah Mersing. Jadi pada malam kejadian tu, dia ni tengah meronda bersama seorang lagi kawan dia, Morgan. Dan macam biasalah kalau dah nama meronda tu, memang kena pergi, clocking, kena kunci jam, kena pusing tawap lah keliling kawasan hospital. Dan lepas tu, kena buat report. Macam biasalah kan. Dan diorang berdua ni, tengah berjalan tau. Masa tu diorang ni tengah berjalan menuju ke bangunan yang paling hujung sekali, bilik mayat Dan tempat ni bang, memang sunyi sangat, memang gelap dan selalunya tempat ni kosong tau. Dan masa diorang ni dah dekat, tinggal beberapa langkah je lagi nak sampai ke bangunan hujung tu, tiba-tiba Morgan tepuk bahu Hanafi. Weh, kejap Pi. Engkau ni kenapa pula? Kan dah nak sampai tu, kan nak duduk nak merokok ke apa kat depan sana tu lah nanti. Bukan. Kejap.
Tu. Kat depan tu. Kau nampak tak? Jadi masa tu si Hanafi ni pun pandang. Dan masa tu bang, jantung dia dah macam nak luruh tau. Dia nampak seorang perempuan tau. Elok aja duduk dekat bangku depan rumah mayat. Siap pakai baju pesakit lagi tau. Dah tu duduk seorang-seorang pula tu kat situ. Dan masa ni kan Hanafi ni memang dah terkedu dah. Tapi dia cuba lagi nak fikir positif kan. Dia pujuk hati dia. Yelah tengah kerja kan, takkan nak huru-hara pula. Dia relax, tenang-tenang. Dia cuba fikir positif. Dia cakap kat Morgan macam ni. Alah kau ni pun, itu kan pesakit tu. Apa benda lah kau ni? Bulu tangan aja panjang, tapi penakut. Fi, kau ni Fi, mana ada pesakit nak duduk situ? Itu kan bilik mayat tu Fi. Alah kau ni, fikir bukan sangat lah. Dia sesat lah tu. Jadinya bang dengan bersangka yang wanita diorang nampak tu tersesat agaknya, diorang berdua ni konon-kononnya nak tolong. Diorang jalan slow-slow nak pergi ke tempat wanita tu. Tapi masa baru je nak sampai dekat, tiba-tiba dekat belakang daripada belakang perempuan tu muncul kepulan asap putih. Dia masuk dekat depan, pergi dekat wanita tu. Lepas tu penuh dekat situ tau. Asap tu macam berkumpul dekat wanita tu. Sampaikan si Hanafi ni duk gosok mata dia sebab tak percaya dengan apa yang dia nampak tau. Korang bayangkan Cik Hanafi kita ni nampak apa tau. Wanita tu depan mata dia bang. Depan mata dia terus hilang, gaib dengan asap-asap tu sekali tau. Diorang dah nampak gitu, apa lagi kan. Terus lari lintang pukang lah cerita dia. Lari punya lari sampai dekat bilik kecemasan hospital. Tapi belum sempat pun diorang rasa lega, tiba-tiba satu kursi roda yang kosong bergerak sendiri tau. Dan benda tu macam datang ke arah diorang. Dan tak ada orang tolak lah, of course kan. Dan cerita-cerita pasal ni lah sebenarnya benda-benda macam ni memang bukan kali pertama tau Cik Hanafi kita ni kena. Dan pernah sekali tu dia cerita, masa tu awal pagi dan dia pula tengah buat rondaan. Macam biasalah buat rondaan kan, tengah kerja. Dan masa tu dia pergi ke kawasan letak kereta sebab nak kunci jam. Dan lepas dah kunci tu, dia tolehlah belakang kan. Toleh belakang, kau muncul satu kelibat nenek tua tengah terbongkok-bongkok berjalan tau, melintas antara kereta-kereta yang ada dekat parking tu. Mula-mulanya Cik Hanafi kita ni memang tak fikir apa pun. Yelah, dia ingatkan mungkin nenek tu temankan anak dekat ward ke apa benda kan. Jadi dia pun tegur lah. Dia risau nenek tu tersesat ke apa. Dia tegur lah. Nek. Oh Nek. Nek. Oi, nak pergi mana tu Nek? Orang tua ni tak dengar ke apa? Dia cuba juga tau, cuba nak tegur nenek tu. Tapi masa nenek tu lalu dekat sebelah sebuah kereta tu, tiba-tiba nenek tu hilang terus tau. Langsung tak nampak mana arah dah nenek tu pergi. Dan bila Hanafi ni cari sekeliling, pusing. Dia tawap dekat tempat parking kereta tu, kosong, tak ada sesiapa pun. Masa tu barulah dia sedar yang dia nampak tadi tu bukan manusia. Dan itulah dia kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni Tempat kerja yang sunyi bukan bermakna tak ada penghuni tau. Dan kadang-kadang contoh macam tempat hospital, macam dalam cerita ni kan, ada penghuni yang kita tak nampak. Korang faham-faham sendiri je lah. Berani ataupun tidak ni hanya yang pernah rasa je tahu macam mana rasa dia. Sekian. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah,
Macam biasalah Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa ke apa. Harap sahabat semua dapat maafkan abang. Mana yang belum like, yang belum subscribe, yang belum orang kata belum support channel KSM ni, supportlah sikit kan. Tekan tu, tak rugi apa pun. Kita kan geng. So, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.